Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dalam bulan Ramadan al-Mubarak kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melakukan ibadah yang paling penting antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadah berpuasa. Kita melihat bagaimana prinsip puasa ini adalah untuk Allah SWT menilai siapakah di kalangan kita yang paling ikhlas. Kerana ibadah puasa antara salah satu ibadat yang boleh mendekatkan dirinya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dia puasa ataupun tidak, melainkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, kita melihat kepada definisi ataupun takrif berpuasa itu sendiri yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, menyebutkan bahawa as-sawmu lawatan al-imsak. Berpuasa dari segi bahasa adalah menahan. Wastilahan al-imsaku 'anil muftarat kal akli wasyurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa dari segi istilah adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, iaitu seperti makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Terbit fajar di sini iaitu disebutkan sebagai fajar shadiq. Fajar shadiq ini maksudnya fajar yang benar. Fajar ada dua, iaitu fajar shadiq dan juga fajar kadzib. Fajar kadzib kita melihat cahaya di kaki langit itu bersifat vertikal, menegak ke langit. Itu menunjukkan masih lagi belum kefarduan solat subuh dan juga berpuasa. Masih lagi kita meneruskan, kita nak makan sahur dan sebagainya masih lagi boleh. Melainkan apabila terdengar azan dan juga apabila cahaya di kaki langit itu bersifat seperti horizontal, melintang, maka itu menandakan fajar shadiq telah datang. Maka diharamkan untuk kita melakukan perkara yang dibolehkan ketika pada malam tadi, iaitu seperti makan, minum dan perkara yang seumpamanya. Kita melihat bagaimana mujahadah kita melaksanakan ibadah puasa ini sifatnya menahan. Berpuasa sifatnya adalah menahan daripada banyak perkara. Jadilah dituntut kepada orang beriman, dia kena menahan dirinya daripada melakukan maksiat, kalau yang dia suka, tetapi yang dilarang dia kena tahan. Inilah kita melihat bagaimana prinsip berpuasa. Untuk mendapat ganjaran yang besar, seseorang itu mesti menahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan kita melihat bagaimana puasa dapat mendidik individu tersebut untuk melatih diri dia menahan sebulan dalam bulan Ramadan dan diimplementasikan 11 bulan dalam bulan-bulan yang lain. Madrasah tarbiyahnya adalah dalam bulan Ramadan ini. Justru itu sifat tahan itu sangat penting. Kita lihat bagaimana orang yang tak dapat tahan, dia tak boleh puasa. Dia tak boleh nak menahan diri dia daripada melakukan perkara maksiat dan sebagainya. Sebaliknya orang berpuasa dia boleh tahan, bukan hanya tahan daripada masuk. Tahan masuk ni maksudnya tahan makan, tahan minum, tahan seumpamanya lah. Tapi dia juga menahan perkara yang nak keluar daripada diri dia. Lidah, perkataan lidah misalnya, dia kena tahan. Tak boleh nak mengumpat, tak boleh nak mengata orang, tak boleh nak sebut perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemarahan orang lain. Banyak benda kena tahan. Antaranya membawa kebinasaan umat adalah melalui angkara lidah. Jadi kita melihat Ramadan menahan seseorang itu, menahan lidahnya daripada tidak berkata perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Jadi tahan itu bukan hanya tahan untuk masuk daripada rongga dan sebagainya, tetapi juga paling penting dia kena menahan daripada keluar daripada dalam badan dia. Lidah. Sekarang ini terjemahan lidah bahaya para penonton sekalian. Dimasuk dalam media sosial melalui share, komen, like, forward, macam-macam perkara, post dan sebagainya. Terjemahan terhadap lidah. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan tentang bahaya angkara lidah ini, ma yanfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan dilafaz pun, tidak ada satu perkataan dilafazkan, melainkan perkataan itu akan ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat. Bagaimana kita melihat dalam bulan Ramadan ini,
menahan itu sangat penting untuk kita tidak merosakkan lidah kita dengan kita menyebut perkara yang disebutkan tadi, iaitu melalui angkara teknologi zaman sekarang. Mudah-mudahan kita dapat mengelak daripada merosakkan diri kita terlibat dalam perkara ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang buat satu benda yang tak elok dan orang lain buat keburukan tersebut, dia yang mencetuskan keburukan itu akan mendapat dosa, orang lain akan dapat dosa, dan juga rantaian itu akan berterusan keburukan tersebut hasil daripada apa yang kita mulakan, kejahatan tersebut. Jadi bagaimana kita melihat Ramadan akan mendidik kita untuk kita menahan, bermujahadah, bersusah payah untuk menahan diri kita, menghalang diri kita daripada gejolak nafsu dan sebagainya, dan hasilnya insya-Allah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang akan diberikan kepada orang berpuasa. Nabi berfirman, Nabi bersabda yang berbunyi, lis-sha'im farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah di saat dia berbuka puasa, bergembira buka puasa, dan kegembiraan yang paling penting sepanjang kehidupan kita di hari akhirat nanti adalah ketika mana kita bergembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh kegembiraan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita redha dan Allah Taala redha menerima kita melalui ibadah puasa bermujahadah kita ini. Mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.